Okey, untuk biasa kalau macam kami FFG, kami akan bawa basic-basic ubat macam minyak cakapak untuk diorang. Lepas tu macam minyak angin macam ni, and then untuk tekak punya semua like macam basic-basic punya ubat. And then kita ada minyak cakapak juga dekat sini. Minyak cakapak kita ada, and then kita ada ubat gastrik juga dekat sini. So kita ada handy plus in case kalau ada orang nak. And then yang penting kadang-kadang sekarang ni kita ada bawa krim untuk alergi. Sebab kadang-kadang orang ada gatal-gatal ke apa ke, kita akan bagi ubat yang ni. Kita tak providkan macam ubat-ubat selebih daripada ubat-ubat yang basic, macam contoh ubat sakit jantung ke kencing manis ke semua, kita tak kena provide pada diorang. Kita hanya bagi yang basic saja. Yang ubat-ubat macam tu semua kena dapatkan nasihat daripada doktor baru kita boleh providekan ubat-ubat yang lain. Untuk yang ubat ni, actually memang baru dalam 2 tahun macam tu, baru memang terfikir untuk ubat-ubatan ni. Sebab kita nampak banyak gelandangan yang komplain macam sakit kepala, pening-pening, sakit-sakit kulit, benda semua. So, memang terfikir, apa kata kita buat untuk ubat pula. Kita tengok apa feedback daripada gelandangan kat sini. So, we start buat yang ini. So, kita tahu dia orang memerlukan ubat-ubatan ni semua. Daripada situ memang continue straight terus buat benda-benda macam ni. Tak boleh nak bagi macam ubat yang lebih. Contoh macam setengah-setengah orang bila kita tanya ada sakit apa-apa, ada setengah cakap dia sakit jantung lah, dia sakit kencing manis lah, semua itu kita tak boleh nak bagi. Kita tak boleh nak provide ubat-ubat macam tu. Kita cuma bagi basic ubat macam Panadol, macam minyak cakapak, lepas tu ubat untuk inhaler untuk hidung, ubat sesama. Dan ubat sakit tekak kita bagi macam lozenges. Dan kita ada juga few antibiotik. Antibiotik pun actually kita tak galakkan untuk bagi kat diorang sebab diorang perlu nasihat daripada doktor juga untuk dapatkan antibiotik. Dan kita ada bagi juga ubat kulit untuk diorang. Macam setengah diorang ada sakit-sakit kulit ke, apa yang saya boleh bantu, saya cuba bantu. So far untuk yang apa yang memang nampak kat sini, nak katakan terkawal tu tak juga terkawal lah. Memang banyak juga yang bermasalah-masalah kulit. Bukan masalah kulit macam mana. Kadang-kadang diorang ni terdedah pada pencemaran, diorang terdedah pada persekitaran yang tak berapa nak bagus. Setengah ni dia orang tak tahan dengan setengah orang ni memang dia tahan lah sebab dia dah biasa macam ni. Dia setengah orang dia tak tahan, memang ada masalah kulit lah. Tapi pada kami hanya bagi yang basic pada masalah kulit yang biasa saja. Contoh macam eczema ataupun kurap ke apa ke, kita tak boleh nak bagi ubat sembarangan. Kadang-kadang kulit dia orang ada yang sensitif, ada yang alahan. Kita tak tahu masalah diorang. Kita tak nak bagi ubat yang suka-suka hati kita boleh bagi dekat diorang sebab kita nak benda tu akan jadi lebih merebak. Kita advise supaya diorang untuk pergi nasihat daripada doktor. Kawalan sementara supaya benda tu tahan sakit, macam tu. Selebih tu kita tak boleh nak bagi lebih-lebih. Macam contoh yang dia dah terlampau teruk sangat dia punya alahan dia tu, memang kita tak boleh nak bagilah. Lepas tu setengah ada juga kami tolong macam contoh ada juga kes dulu sebelum ni bukan dekat sini lah, dekat CM ada juga kes yang kami jumpa kat sana, dia memang dah teruk sangat keadaan dia, memang dah terbaring, memang penuh badan dia dengan kurap semua. Itu apa yang kami mampu, kami hanya boleh buat dressing sementara yang time kita ada kat situ. Selebihnya kami tak boleh buat apa-apa. Kami hanya membantu apa yang kami boleh, itu saja. FFG adalah food for gelandangan. Kita dah diilhamkan pada tahun 2013, asalnya melalui misi banjir. Tapi bila kita tengok kalau kita nak stay relevan dan juga objektif dengan apa kami boleh buat, so kami nampak isu gelandangan dan juga isu miskin bandar ni lah yang kami jadikan core setiap Jumaat. InsyaAllah setiap Jumaat tanpa gagal. Memang kami kami bermula di terminal bas Jalan Silang sebagai tempat berkumpul. InsyaAllah dua benda yang kita biasa buat hari Jumaat, kita akan santun. Ini yang pertama, fasa pertama kita akan santun gelandangan. Ada 4 atau 5 checkpoint yang kita akan berjalan. Checkpoint Jalan Silang, dia orang tunggu. Checkpoint Cahaya Suria UTC, checkpoint Sagi College, checkpoint Bangkok Bank atau Pasar Market. Akhirnya patah balik, kita naik kereta, baru kita akan menyantun miskin bandar pula. Ada 100 orang ke 110 keluarga miskin bandar yang kita akan santun. So itu yang akan berlaku malam ni. Untuk gelandangan, bentuk-bentuk sekarang dia dah mula beratur pun dengan adab. Again, apa yang kami nak cuba terapkan dan juga cuba nak share pada publik adalah kita santun dengan adab.
Bila santun dengan adab tu 9.30 kita datang, nasi Arab, telur mi goreng telur mata, it doesn't work So kita cuba nak elakkan pembaziran, sama ada pembaziran makanan tu sendiri dan juga makro pembaziran dari segi dollar and cent. Pastinya kita bagi dia dry food. Kita bagi dia air 250 ml, 250 ml. Kita bagi dia bun, kita bagi dia makanan kering, kita bagi dia Maggi cup, kita bagi dia sambil tu kita ada ubat nyamuk, hotel toiletries yang kita kutip, student akan tolong kita kutip, toothpaste, toothbrush, shaver, sandals, deterjen, sabun mandi, foam bath dan sebagainya, termasuk ubat nyamuk. Ini yang kita salurkan pada gelandangan. Rasanya itu yang terbaik lah yang rasanya orang lain, NGO lain, kumpulan lain kalau nak buat, itu mesej terbaik. Jangan sesekali nak datang bawa mi goreng telur mata, nak bawa nasi Arab. Kadang-kadang niat tidak menghalalkan cara, sebab you datang 9.30. Kalau betul nak bagi makan malam, saya syorkan makan malam bermula pukul 6. Ada tempat-tempat dia. Datang hubungi kami tak ada nak simpan-simpan ilmu, tak. Kami bagi tahu cara dia pula. Adab kalau betul nak bagi makan. Tapi kalau 9.30 fikir pergi order mi goreng mamak, telur mata 100 sekalipun, nasi Arab 200 paket sekalipun, it doesn't work. Dia akan jadi pembaziran. Banyak sayang. Itu je yang saya nak katakan.